Baru-baru ini pelakon jelita Era Fazira tidak menolak kemungkinan untuk menamatkan zaman solo dengan ahli perniagaan Izwan Zain atau lebih dikenali sebagai Mr. E dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun Era dan Izwan lebih selesa membiarkan perkara itu berlaku tanpa memberi tekanan kepada kedua-dua belah pihak. Kenyataan Era atau nama sebenar Fazira binti Wan Cik 51 tahun turut dipersetujui Izwan 44 tahun yang tidak mahu melengah-lengahkan jika membabitkan perkara baik. Selain itu, Era yang popular dengan lagu yang terindah hanyalah sementara mengakui bahawa berada dalam fasa bahagia saat ini. Sebelum ini, BH Online melaporkan Izwan mengakui hubungan dengan Era yang mula terjalin sejak Ogos tahun lalu dan semakin serius. Januari lalu, kecoh dalam media sosial Era dikatakan dilamun cinta selepas memuat naik ucapan berbau romantis dipercayai ditujukan kepada seseorang. Malah, Era yang juga bekas Ratu Cantik Malaysia itu dilihat semakin terbuka dengan hubungannya apabila muncul dalam siaran langsung bersama Izwan di platform media sosial. Jangan membuat spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga hubungan Era Fazira dan Izwan Zain menemu titik pengakhiran yang baik buat mereka.